Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So, kita terus kepada chart hari ini 18 hari bulan 6 tahun 2026, hari Khamis, hari keempat dagangan dalam minggu. Alright. Alright, okay. So, kita nak recap balik analisa lepas dua instrumen indeks ni, Nasdaq dan juga Dow Jones. Dua-dua adalah saham ibu kepada saham-saham yang ada di US. Yang satunya adalah saham berkaitan dengan teknologi, yang satunya adalah saham berkaitan dengan industri. Okay. So korang kena faham, ini adalah fundamental dia yang korang kena faham apa itu Nasdaq dan juga apa itu Dow Jones kalau korang nak mula trade index. Okay. So yes, kalau kita tengok balik analisa lepas yang mana kita target kita nak buy untuk Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, so ini adalah kita punya support zone analisa lepas hari Selasa kalau tak silap. Okay, kita target kita nak buy dalam zone ini, price cucuk and then pop dia naik sikit, kemudian dia membuat breakout. Seterusnya zone ini dah tak valid buy, so the valid sell, dia masuk dalam zone cucuk pop and then dia turun bawah dan malam tadi dia tutup gap. Siapa yang tak tidur semalam yang jadi burung hantu menunggu FOMC, price menurun membuat kejatuhan, price turun membuat kejatuhan dan sekarang price sedang membuat retracement balik. Dia buat pembetulan dalam pasaran setelah pergerakan yang agak signifikan berlaku pada bermula hari Selasa minggu lepas. Bukan Selasa minggu lepas, Selasa hari itu. Dan kita nampak kejatuhan berlaku dan new low yang pertama dan new low yang kedua dan kita sedang menunggu new low yang ketiga. Kemungkinan kejatuhan akan berlaku. Banyak faktor sebenarnya. Tapi news-news yang rilis, segala breaking news, segala fundamental news itu adalah sentimen yang melajukan pasaran. Maksudnya bila news rilis, market yang slow akan jadi laju, liquidity akan masuk dalam pasaran yang membuatkan kita punya entry ataupun kita punya position tu running laju, sama ada running profit ataupun running loss. So itulah punca dia, sebabkan dia berjalan laju adalah news yang rilis. Okay. So untuk hari ni for sure kita nampak clearly yang price akan membuat kejatuhan. Sampai bila dia nak jatuh itu kita belum pasti lagi. Yang pastinya based on technical analysis, on technical view, kita nampak yang kejatuhan akan berlaku dalam masa beberapa hari ini. Mungkin hari ini masih lagi jatuh ataupun esok dalam minggu ni mungkin akan membuat kejatuhan. So ini adalah resistance ataupun sell zone pada paras harga yang ni. So saya ambil swap zone Saya ambil swap zone di sini sebab di sini ada satu resistance. Last resistance yang dia kena sampai untuk dia nak membuat new low ataupun the next movement. So kalau saya nak preciskan, saya cuba ambil di sini ya. Alright, di sini. Okay, sorry. Sekejap Okay, di sini. So saya ambil engulfing yang ni. Dan di sini adalah zone dia. So pada paras harga 30202, 30247. So get ready dalam zone. Jika zone ini pecah, zone ini adalah zone re-entry buy untuk price naik sampai ke atas sini. Tapi kalau based on technical punya view, kalau zone ini pecah, kemungkinan dia akan terus membuat kenaikan. New low di sini dah terbatal, so price membuat new high ke atas. Itu teori yang korang kena tanam dalam kepala.
Yang korang selalu kena ingat dia punya structure. Itu je. Kalau kita nak trade dengan naked chart tanpa sebarang apa-apa indicator, korang kena ingat yang tu je. New high, new low, new high, new low. Break new high. Sorry. Price buat new high, price akan keep on membuat kenaikan. Kalau price buat new low, price akan keep on membuat penurunan. Itu yang korang kena tanamkan dalam korang punya mind dalam trading. Okay, so get ready dalam zone ini untuk kita nak sell dan ambil TP at least di kawasan support di bawah sini. So jika berlaku new low, so korang boleh terus close position, ataupun kalau nak hold, mungkin kena tahan lah, dia akan naik balik membuat retracement. So kalau nak close, dah sampai support bawah ni, close je dulu. Tunggu dia membuat retracement balik untuk kita nak re-entry sell. Okay, itu cerita di Nasdaq. And then kita nak tengok di US30. Cerita dia lebih kurang sama. Yang mana dia tutup gap malam tadi. Dia tutup gap di sini. Sini. Dia tutup gap kat sini. Ini support. Ini gap. Support. And then dia masuk cucuk. FOMC punya penangan malam tadi dia terjun, and then dia naik balik. Sekarang sedang keep on pelan-pelan naik membuat retracement. Baik. So kat mana kita nak entry? Cuba teka kat mana. Cuba korang teka kat mana. Kat sini. Kat sini. Ataupun kat sini. Okay, jawapan dia dua-dua betul. Okay. Sebenarnya kat sini boleh je nak entry. Okay, sebab di sini adalah zone re-entry yang masih lagi fresh. So dia support, dia break support dan sepatutnya price masuk dalam ni. Tapi kalau saya, alright, saya lebih suka mencari zone yang paling tinggi lah. So dia agak low risk. Maksudnya low risk tu kita akan dapat minimumkan kita punya floating. Kemungkinan yang bila dah sampai sini, dia akan naik lagi cari zone paling atas di sini, resistance. Mungkin nak sampai ni agak jauh untuk hari ni, resistance ataupun sell zone. Tapi tak mustahil untuk dia sampai pada hari ini ataupun esok. Kalau nak cari buy, boleh pelan-pelan cari buy di dalam kawasan ini. Korang buka time frame M1 ataupun M5, cuba cari buy di kawasan support. Di kawasan betul lah, di kawasan support yang ada dalam candle ni. So ambil TP di atas sini. Cumanya kalau kita nampak sekarang semua new high dia tak buat dah, dia membuat new low. Pertukaran trend kemungkinan bakal berlaku di sini. Cumanya dia retracement ataupun dalam jangka masa pendek ataupun dalam jangka masa panjang, itu depends on current structure yang dia buat selepas ini. Tapi petunjuk hint awal dia bagi tahu yang kemungkinan yang price akan jatuh lagi. At least turun balik, cari kawasan support di sini. That's why saya tunggu di kawasan yang paling atas untuk kita nak entry. Okay, pada paras harga 52289, 52351. So get ready je dalam zone. Pastikan korang-korang nak layer pada paras harga yang berlainan, layer pada lot size yang paling kecil 0.01, ataupun ada broker yang paling kecil untuk indeks 0.10. Itu depends on broker mana yang korang guna. Okay, so itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kalau korang rasa channel kita ni bermanfaat, sharing kita ni bermanfaat, korang boleh bagi tahu kawan-kawan untuk join semua media sosial kami di Facebook, TikTok, Telegram, YouTube. Keep on follow, keep on watching kita punya perkongsian. Semoga ia dapat tambah korang punya ilmu ataupun tambah korang punya buka mata on POV, sebab setiap orang lain dia punya POV. Okay, so kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.